Jadilah orang yang al-wasil. Wasil dia apa? Orang menyambung-nyambung, orang bergaduh didamaikan juga. Mam nak minta tolong mam apa? Datang kenduri tahlil arwah ni ha. Ya ke? Kau ajak ketua kampung? Ajak. Itulah ketua kampung mensuruh ajak imam. Ha? Nak bola? Itulah ketua kampung kata kau ajak imam nak? Ajak imam. Imam yang paling afdal sekali. Dia baca doa dia insya-Allah. Sejuk kampung kita ni kalau panggil imam. Dia cakap macam tu. Yalah aku datanglah. Dah macam tu. Wahal bongak yang mana? Dia cakap macam tu. Jumpalah ketua kampung. Membongak faham tak? Payah betul nak faham. Mengangu yang faham tak faham kan? Tanya pula ketua kampung. Tanya ketua kampung lah. Kau panggil imam ke? Panggil imam sekali. Kau macam tu tak datang? Pula imam sini cakap. Ajaklah ketua kampung sekali. Lah kenapa pula dia kata macam tu? Dia kata kalau tak ada ketua kampung